Okey, saya pilih Isha. Okey Isha, aku nak explain benda kamu. Mu nak tahu tak apa beza mu dengan si dia? Mu menyakitkan, dia menenangkan. Ada apa nak cakap Isha? Dia ada beza kot dengan lelaki lain. Apa beza? Lelaki lain menenangkan, dia menyerabutkan. Ada kata-kata? Tak apalah, biarlah dia kata gitu. Kita. Terima kasih Isha. Terima kasih Safwan. Kita pergi ke seterusnya. Lamin. Tunggu Tika. Tunggu. Bukan. Kasarnya panggil. Okey, Tika. Ya. Ingat tak zaman PKP dulu? Aha. Kan kalau kita nak masuk kedai mana-mana kan, kita kena scan MySejahtera kan? Okay. Apa beza engkau dengan MySejahtera? Beza. Tak tahu? Sebenarnya tak ada beza pun. Dua-dua check in je belah. Wish, lajunya. Laju? Cakap laju boleh? Pahal. Itu Alamin. Dulu duk nak orang, faham orang nak rak begitu lalu. Halo. Teruk lah. Dah lah. Tu lah, baru tahu kan hari ni dah. Okeylah, kita pergi ke seterusnya adalah Syahmi. Saya memilih Fatin. Okay, Din. Kau nak tahu apa beza kau dengan Kila? Tak tahu. Okay. Kila ni aku ibaratkan sebagai rumah. Sejauh mana pun aku pergi, aku pasti akan pulang. Tapi berbeza dengan kau. Aku anggap kau ni RNR. RNR kau tahu maksud dia? Apa? Rehat dan rawat seperti juga dengan kau. Lepas aku rehatkan hati aku rawat hati aku caw lah. Mimi, kenapa Mi? Ada benda nak cakap ke? Betul-betul menusuk Fatin ada apa-apa? Kena sedar Kila pun tak nak kau. Ya ke? Tak tahulah. Sebab ni kata-kata untuk orang yang tersakiti kan. Okay, alright. So kita pergi ke peserta kita yang seterusnya adalah Hafiz Hakim. Afiq memilih Yana. Budak, turun budak. Budak, turun. Okay, Yana, kau tahu tak? Kau yang paling special daripada 15 orang awet aku kat belakang ni. Sebab? Tak tahu sebab apa? Sebab kau nombor 7. Shoo.